Welcome to Batam. Tempat ini menjadi mercu tanda apabila tiba di sini. Sekarang ni, kami berada di Masjid Agung Raja Hamidah. Masjid ini dibuka pada awal tahun 2000. Kemudian dibaik pulih semula pada tahun 2022 dan dibuka semula pada 2024 dengan wajah baharu yang lebih elegan dan megah. Secara keseluruhan, masjid ini boleh menampung sekitar 10,000 hingga 14,000 para jemaah. Selepas itu, kami bergerak ke Jambatan Barelang. Jambatan ini bukan satu jambatan saja, tetapi rangkaian 6 buah jambatan yang menghubungkan beberapa pulau dari Batam hingga ke Galang. Dan selesai kita bersia-sia di Jambatan Barelang, sekarang kami berada di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah untuk solat dahulu. Hari pun dah gelap, perut pun dah kedap, jadi kita pun pergi ke tempat santapan malam kita, iaitu di angkringan tepi danau yang menghidangkan makanan tradisional Asia. Apa lagi? Jomlah makan dulu. Kenyang, hati pun dah senang, jadi kami pun check in ke hotel kami, iaitu di Hotel Pacific Batam untuk kami bermalam selama 4 hari 3 malam. Tiba di pelabuhan Si Bintang Pura Tanjung Pinang. Perjalanan ke Tanjung Pinang. Hari ke-2 in Batam. Sekarang kita on the way ke Tanjung Pinang. Gunakan feri yang kita dah booking. Okey, terima kasihlah Mazia untuk intro hari ni. Jadi ini merupakan jeti penyengat, tempat auto parking boat lah senang cerita. Dan mestilah apabila tiba di sini, bukan main dah selfie dulu tak ajak kita ya. Okeylah, dah sampai sini, mestilah kita bergambar dulu sama-sama. Kita lagi di mana? Dengan siapa? Okey, back to Mazia. Hai guys. Alah tak nampak. Tak nampak. Sini. Sekarang kita dah sampai kat mana ni? Mau nak baca. Mau nak baca. Tak apa. Take your time. Pulau apa? Your mind. Asal pula tu main? Okay. Bye. Kita dekat tadi apa tadi? Tanjung Pinang akak oi. Tak apalah. Bila tiba di sini, kami pun berjalan menikmati suasana kampung tradisional di Tanjung Pinang ini, dan kami sedang menuju ke kompleks makam diraja untuk menaiki tuk-tuk supaya kami boleh bergerak ke rumah adat. Okey Mazia, your turn. Mazia. Tak apalah, ingat nak cakap tadi. Okey, tak apa. Jom kita layari suasana. Harus dipatuhi, juga ditaati dengan percaya diri, karena engkau mengerti pesan-pesan ini. Ini dunia bukan di akhirat, harus disiapkan untuk akhir hayat. Dengan percaya diri, karena engkau mengerti pesan-pesan ini. Kita pun dah tiba di rumah adat. Okey, jom saya ringkaskan. Seni bina rumah adat Tanjung Pinang boleh digambarkan sebagai seni bina Melayu tradisional yang berkonsep rumah panggung, berbumbung lipat kajang dan kaya dengan ukiran simbolik. Dan kalau kita tengok baju yang berwarna-warni di depan rumah itu, itulah merupakan baju adat yang nama glamournya adalah Minangkabau, yang semua orang boleh cuba pakai apabila tiba di sana. What's up guys?
guys, kita dah sampai ke kata Tanjung Pinang. Ya, itu siputnya. Bukan untuk makan tapi untuk ambil gambar. Let's go. Bolehlah tu Mas ya. Okey, seterusnya kita berada di Gedung Gonggong ataupun nama simple dia, Siput Gonggong. Struktur moden paling ikonik di Tanjung Pinang. Kita pun bergerak pergi ke tempat lain yang sangat ramai diminati oleh pelancong, lagi-lagi yang suka ambil gambar, iaitu di Tasik Biru Tanjung Pinang. Di sini kita boleh pilih untuk menaiki tuk-tuk berkonsep bumbung Minangkabau ataupun berjalan melalui jambatan kayu yang disediakan untuk pengalaman yang lagi berlainan. Jadi di Tasik Biru ini juga ada tempat yang bernama Gurun Pasir. Dan sebelum kita ke sana, nampak tak dua burung hantu ni? Diorang ni sebenarnya tengah bekerja sebagai model rupanya. Untuk korang nak tangkap gambar dengan mereka di tempat yang diinginkan di Gurun Pasir ini. Tapi ingat ya, bukan percuma. Mestilah ada bayarannya. Hari ini ku lewati jalan yang biasa kita lalui. Angkutan umum, pasar ikan dan riuhnya pejuang rezeki. Seperti film komedi romantis. Okay, sekarang kita dekat Pulau Uban dan kita nak balik ke pasar. Speedboat. Inilah speedboat. Ada 3. Hal bodoh yang tak akan pernah ada ujungnya. Sampai nanti kita Lepas siang hari yang menyeronokkan, pada malamnya pula kami ke rumah anak yatim untuk melawat dan memberi sumbangan daripada kami semua. adakah waktunya ku hanya menapak tilas. Pembuka bicara daripada Haji Mohzar yang memberi kata-kata aluan untuk sesi pemberian beras dan sagu hati yang jemaah kami ingin sumbangkan. Selepas itu, untuk memeriahkan malam pada hari ini, mereka menyediakan persembahan untuk kami tonton ni sebagai tanda penghargaan daripada mereka untuk kami datang melawat kemari. Saat kita berdua pernah lupa jalan pulang. Sekarang kita dah hari ketiga di Batam. So, lawatan pertama kita adalah Masjid Tanwirun Najah. Iaitu nama pendek dia Masjid Tanjak. Jom kita kat dalam. Jadi sekarang kita berada di restoran makan tengah hari kita yang berkonsepkan makanan resipi lauk padang dan Sunda tradisional Indonesia. Resipi-resipi ini ada 3 elemen yang penting untuk dinamakan resipi Minang, iaitu gulai, lado sebagai cili dan baren iaitu beras. Selepas makan tengah hari, sekarang kami berada di Saung Budaya Batam. Kami mengunjungi ke sini untuk menikmati keindahan budaya tradisional serta mempelajari warisan masyarakat tempatan dan memberikan pengalaman berharga dalam memahami kekayaan budaya dan tradisi yang terdapat di Batam. Kau mampu membuat sejuta mimpi yang akan kita raih bersama bila kita saling percaya. Hai guys, hari ni hari terakhir di Batam.
Sekarang semua orang tengah shopping di Itali Moda. Ya, Itali Moda untuk cari kain batik, kain-kain selang pun boleh, kain baju kahwin boleh. Jangan lupa datang Batam. Saya dah jumpa mak saya. Bye guys. Saya dah jumpa mak saya. Hari terakhir makan tengah hari di Batam. Macam Maziah kata tadi, ini merupakan makan tengah hari terakhir kami di sini sebelum pulang ke tanah air. Dengan itu, berakhirlah perjalanan kami 4 hari 3 malam ke Batam, Indonesia. Alhamdulillah, selesai sudah perjalanan 4 hari 3 malam kita ke Batam, Tanjung Pinang dan juga Bintan. Terima kasih kepada semua peserta yang telah bersama Al-Mukminin sepanjang kembali ini. Semoga kenangan yang tercipta menjadi memori terindah dan semoga kita bertemu lagi dalam perjalanan yang akan datang. Jangan lupa ikuti kami dalam segmen bersama Al-Mukminin Travel and Tours.